Studio raya terbesar di Malaysia dengan 15 konsep di Pesta Raya Midtown Perda, Kubang Menerung. Ni lah ni dia beritahu Fiesta Raya 2025 lah ni sudah ada. Jom hampa boleh main serbu, main usah tengok apa yang ada kat Fiesta Raya. Yang dipa kata Fiesta Raya ni lagi gila yang besar yang ada kat seluruh negeri Pulau Pinang. Fiesta Raya ni dipa sudah start daripada 2 hari bulan Mac sampai 30 hari bulan Mac tahun 2025. Start pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 tengah malam. Yang dipa buat kat Midtown Perda, Tasik Gelugok, seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Kat Fiesta Raya ni dipa kata ada macam-macam segala makneka punya barang persiapan hari raya. Yang dipa kata barang yang ada kat sini semua dipa jual dengan harga yang betul-betul punya berpatutan. Start daripada baju raya, pakaian raya, segala makneka punya benda makan, minuman yang sempoi punya, sampai ke barang perhiasan rumah, semua ada. Dipa kata memang betul rambang mata beli barang untuk buat harta. Tak kira hampa mesti kena main visit tu Fiesta Raya 2025. Ada cabutan bertuah motor ke apakah yang mereka nak bagi ke hampa. Lagi banyak hampa beli, lagi cerah peluang untuk hampa nak menang. Cabutan bertuah ni mereka akan buat setiap minggu. Hampa boleh main sini ya. Sambil hampa duk beli belah, mereka kata kat sini ada ramai artis terkenal yang mereka duk buat show kat sini. Influencer ke apakah yang dahsyat level 7 petala langit pun mereka kata ada main kat sini juga. Bukan senang hampa nak jumpa mereka ni yang betul-betul berhantu ya. Mereka kata bukan setakat main shopping dan menghiburkan hati, kat sini mini fun fair pun ada. Ada macam-macam permainan sempoi yang untuk budak-budak kecil yang main kat sini. Dan hampa boleh ronda naik kereta api pusing apakah kat dalam kawasan ni area. Memang sempoi ya. Selain daripada tu, mereka kata kat sini juga ada studio ke apakah style dahsyat gila-gila yang untuk hampa tangkap gambar raya. Selain daripada jualan di luar, kita ada buat juga booth untuk studio orang ambil gambar. Jadi yang mana family sempoi-sempoi mereka boleh main di sini, ambil gambar, buku dalam Facebook. Cantik mereka. Okay, masuk ada macam mana? Ambil mereka nanti main dengan family pakai baju raya apa semua. Baju raya semua. Okay, fotografer semua ada. Semua ready, siap. Professional fotografer. Dekat sini, kalau kita nak abang kat sini, dalam Pesta Raya yang bestnya ni, kita ada 15 konsep terbesar di Malaysia. Yang ni jenis klasik punya. Yang ni style Timur Tengah punya, Pak Arab punya style. Yang ni style moden punya. Yang ni pun moden. Yang ni pun moden. Yang ni punya konsep style elegant punya. Yang ni style Turki punya. Dan kita ada 15 konsep dekat sini. Lepas tadi ambil gambar apa semua, dekat sini nanti lepas edit, hampa balik rumah, lepas nanti hantar link, hampa akan dapat gambar hampa. Semoga puasa tahun ni akan membawa keberkatan dan ketenangan dalam kita punya kehidupan. Dan semoga raya tahun ni akan jadi lebih bermakna, penuh dengan keceriaan serta kegembiraan bersama keluarga dan orang tersayang. Fiesta Raya at Midtown Perda yang mereka kata gila-gila punya sempoi, yang diterapi dengan segala makneka punya program, style detail yang tak nak ancau punya.